Bab yang kelima, Al-Hiwar Al-Thani di muka surat 79, tajuknya Ana Mujtahid. Ana Mujtahid, saya mujtahid rajin. Ana Mujtahid, apa yang kita gunakan untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, kalau nak cakap saya rajin, kita perlu letak Ana Mujtahidah. Okey, kita perlu tambah ta marbutah. Okey, ini ialah perbualan di antara dua kawan, Hidayah dan Yusuf. Okey, Hidayah tanya, Ya Yusuf, maza taf'al ghadan? Ya Yusuf, wahai Yusuf, maza, apakah taf'al yang kamu lakukan ataupun yang kamu buat, yang kamu akan buat ghadan, esok. Jadi Yusuf pun cakap, Indi al-amal fi baiti wa anti ya Hidayah. Indi, saya mempunyai, saya ada. Al-amal, kerja. Fi, di, baiti, rumah saya. Wa anti ya Hidayah. Dan kamu pula wahai Hidayah. So Hidayah pun reply. Ana mashghulah. Indi al-amal aydan. Maza taf'al? Ana, saya, mashghulah, busy. Okay, kalau saya busy untuk perempuan, kita sebut ana mashghulah. Kalau untuk lelaki, kita akan sebut ana mashghul. Indi al-amal aydan. Indi, saya mempunyai, saya ada. Al-amal, kerja. Aydan, juga. Maza taf'al? Maza, apakah? Taf'al, yang kamu akan lakukan ataupun yang kamu buat. Yusuf pun reply, Unazzif baiti wa aghsil sayyarah abi wa anti. Unazzif, saya mengemas, saya membersihkan. Baiti, rumah saya. Wa aghsil, dan saya mencuci. Sayyarah, kereta. Abi, ayah saya. Wa anti, dan kamu pula. Okay. Kemudian dia jawab, Usa'id fi hadiqah al-manzil wa usyahid at-tilfas wa astarih ma'a usrati. Usa'id, saya membantu, saya tolong. Ibu, fi, di, hadiqah al-manzil, halaman rumah. Okay, halaman rumah ataupun hadiqah, taman, al-manzil, rumah. Taman rumah ataupun senangnya halaman rumah. Wa usyahid, dan saya menonton ataupun saya akan menonton at-tilfas, television. Wa astari, dan saya berehat bersama usrati, keluarga saya. Okay, lepas tu Yusuf pun cakap, oh hakaza, oh begitu. Okay, hakaza, begitu. Anti, kamu, ibnah, anak perempuan. Okay, ibnah, anak perempuan. Kalau anak lelaki, ibnu. Mujtahidah, mujtahidah yang rajin. Okay, disebabkan ibnah muannas, so mujtahidah pun kena muannas. Kalau dekat ibnah tu dia jadi ibnu, so ibnu mujtahid, muzakkar dengan muzakkar. Okay, tayyib, baiklah. Sanaltaki, kita akan berjumpa, kita akan bertemu marratan ukhra, lain kali, next time. InsyaAllah. Okay, lepas tu dia pun reply, Ilal liqa ya Yusuf, ilal liqa. Bye-bye, semoga jumpa lagi. Ya Yusuf, wahai Yusuf.